ni tidak semua orang boleh lambat. Jadi kita teruskanlah yang mana ada ni. Saya mewakili tuan rumah Isnan. Tadi jemput, selamat datang kembali. Terima kasih kerana sudi datang kepada Sabah Wahab. Terutamanya dia buat Alhamdulillah kalau 14. Saya tinggal sebelah. Okey, saya rasa sebelum ni kedua-dua pihak pun dah ada jumpa, dah ada lagi proses-proses awal merisik ke apa kan. Ada yang dipersetujui dengan apa-apa kata namanya apa, kebenaran belanjanya dengan tarikh tempohnya berapa lama. Jadi yang itu saya serahkanlah pada pihak lelaki untuk menyuarakan apa yang telah dibincangkan selama ini, apa persetujuan daripada tarikhnya, ikat berapa lamanya, ikat belanjanya. Boleh suarakanlah pada sebentar ini. Sekian daripada saya serahkan pada pihak lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat sama-sama kumpul di majlis ini untuk majlis merisik dan undang untuk saudara saya Haziq, wakil daripada keluarga Belang Lelaki. Saya Haziq, wakil daripada Belang Lelaki. Kenalkan, ini bapa kepada Cik Aiman, Cik Ali bin Haji Sanan dan pasangannya Puan Ramizah di Jasmine. Tujuan kami datang ke sini, kami ada hajat untuk meminting bunga di taman. Meminting bunga di taman di rumah Encik Misnan bin Ridwan dan Puan Minister Binti Osman untuk saudara lelaki saya yang bernama Aiman Al-Azim bin Ali. Okay. Jadi seterusnya kita akan melanjutkan perbincangan di antara pihak lelaki dengan pihak perempuan lah. Untuk yang pertama, saya sebagai wakil dari pihak lelaki, kami berharaplah yang tujuan kami untuk merisik dan meminang anak tuan rumah yang bernama Nurul Syahira Binti Isnan ni dapat diterima dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas. Dan juga lupa tadi, kami nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang hadir, yang sudah hadir pada hari ini. Untuk yang keduanya, kami ingin mendapatkan persetujuan wang hantaran untuk majlis nikah nanti, seperti yang dibincangkan, yang telah diletakkan sebelum ni lah, yang secara tak rasmi. Untuk yang ketiga, kita ingin bincang tentang tempoh ikatan tunangan ni dan kemungkinan untuk kita dapat tetapkan masa ataupun tarikh lah untuk majlis itu akan jalan nanti. Okey, setakat ni saya memberi peluang lah pada pihak perempuan untuk menjelaskan atau memberi maklum balas lah berdasarkan pertanyaan yang kami tanyakan. Terima kasih. Saya ingatkan sebelum ni ada berisik belum kan? Okeylah. Jadi sebagai wakil lah, saya nak tanya lah macam setujuan daripada Pak lelaki dekat sini
Apa belanja tu macam mana? Dah ada tujuan, dah ada ni. Belanja apa ni? Antara mana tahu? Macam mana? Yang setujuan tu berapa? Dia setuju tak setuju atau Tapi mana yang dibincangkan di keluarga yang saya tahu selepas minyak bisa naik, bisa minyak naik. dia kena sebut lah tu. Oh, kena sebut lah, kena sebut. Lelaki kena sebut. 10,000 bersih. 10,000 bersih ya. Yang lain antara tak adalah. Betul, dalam tu timbul rumah tangga lah. Yeah. Jadi 10,000 bersih. Gulung Adik, sini ya. Macam lembaga. Gulung-gulung. Simbol. Alhamdulillah kita dapat tahu rumah setuju terima Alhamdulillah dan belanja sebelum bersih dan bersih dan tunang boleh kedua tadi tu apa yang ke masa ni dekat tu hari-hari ada lama ke nak cepat ke besok ke Kalau boleh sekarang. Bulan hidup. Tahun hidup. setahun hidup ke ya Tahun hidup lah. tahun hidup ya mana-mana bulan boleh ya jalan bulan ni InsyaAllah dia dah setuju semua cukup apanya nanti lah apa lelaki boleh datang lah kantor belanja ke apa macam mana sekaligus ke separuh ke separuh lagi masih nikah ke itu perbincangan antara keluarga lah boleh mudah kita mudahkan lah nama yang lain-lain lagi ya, ada apalah rasa saya tambah dia nak tambah belanja dia nak tambah apa-apa ada semua bangun je Ini manis-manisannya. Ini air lagi. ada peluk lemah tadi lembaga Sangking pun ada. apa yang dihadirkan lah keberadaan Pak kami ini jadi ni lah ini bolehlah ni apa yang lagi mak yang mak yang selepas ini boleh gabungkan je yang lain-lain kita ni kita boleh lah ke depan ada jagoan sikit jago kita minta cincin yang lain kita buat lain nak bergambar pun boleh nanti kita sikit doa lah sampai sini Al-Fatihah. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizq Allahumma hamidna lillahi Allahumma inna bil iman wal islam Allahumma ighfir lana wa lana wa
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آتنا عذاب النار النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jadi saya jemput lah. Ada yang tak ada apa tu boleh ketemuan. Yang mana nak gambar daun cincin tu boleh teruskan. Jadi sekian saja bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya satu soal sikit. Andai kata ada syarat-syarat dia tak selepas ni? Andai kata akan berlaku sesuatu ke kalau boleh jauhkanlah Semua. mana tahu kena juga bayar separuh Itu kesepakatan pada Google lah. Kalau nak ikut ni saya tahu yang lepas. zaman sekarang kan. Saya yang lepas itu dekat bawah itu saya ada sign agreement. Ada agreement saya baru lepas tu ni. Kat bawah saya wakil bulan. Dia ada agreement sign. Siapa ada masalah, siapa memutuskan RM3,000. RM3,000 kalau lelaki, kalau lelaki, kalau perempuan RM3,000 kalau perempuan. Sign depan saya tu dengan imam depan saya. Saya saksi apa semua. Tapi itu terpulang pada individu lah. Apa tu. Kata ni saya tak ada. Saya tanya pada saya tak ada pihak perempuan itu. Setakat ni dia tak ada apa lah ya. Tapi andai kata kalau saya pun cincin tu sebagai sabun. Ya, insyaAllah. Sebagai kenangan-kenangan. Ya. Kita tak jauh kalah kan. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ni kekal. Yalah. Jumpa lagi majlis ya. Saya terima tu pas. Ini tu saya. Kalau nak didikan masjid sekarang macam-macam. Betul pun dia dah bincang sebelum majlis ni. Yalah, tak jauhkan lah. Tak jauhkan. Saya balas nanti. Dia orang semua nak tengok suara sarung cincin, takut sarung tangan lain. Takut tangan bapak. Boleh jangan nak sarung kat sini apa? Ada tak enggak? Takut tak ada. Jom kita mana sini boleh sini. Tak boleh je. Tu ada. Ada tak ada. Ada cari orang lain. Ada. Tak sebelah ada telefon pun. Dia ambil gambar saya. Kena tak apa tu? Macam kena tak? Bisik tangan mana? Yang tunang di tangan kiri. Bisik tangan kanan. Bisik tangan mana? Tangan kiri. Bisik kiri. Depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Yang ekor, ibarat menantu kelas ni. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengah sini. Okey. Ya.